Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'luq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi qadaran azim. Okey, tengah hari ni saya nak cerita sikit ni berasaskan pertanyaan dalam grup pemakanan kami. Kenapa orang dah tua kan? Orang dah umur dah 60 tua, dia makan roti, biskut, kek, minum kopi yang ada margarin kan, roti, biskut yang tak organik lah kan, makanan bergoreng menggunakan minyak masak RBD kan, margarine shortening, lemak trans, makan macam-macam lah, burger, hot dog, tapi tak ada pun masalah kecil manis ke, darah tinggi, kolesterol kan, tak ada masalah kegemukan, ataupun penyakit-penyakit metabolik, penyakit-penyakit kronik yang selalu kita sebut lah kan. Ini satu soalan yang sangat mencabar otak nak menganalisa. Kebanyakan orang akan jadi penyakit bila makan yang tak sihat ni lah kan, yang menyebabkan keradangan kronik pada tahap rendah. Dipanggil keradangan kronik pada tahap rendah, menyebabkan gangguan metabolik dan seterusnya, penyakit-penyakit metabolik lah, diabetes, darah tinggi, kolesterol, kegemukan, obes, kegemukan bahagian abdomen kan, tengah bahagian pinggul, perut buncit, semualah kan, fatty liver, apa lagi, batu empedu, gout, itu semua penyakit-penyakit keradangan kronik. Punca dia penyakit ni disebabkan oleh keradangan kronik pada tahap rendah yang berlaku bertahun-tahun tanpa kita sedari, tanpa ada gejala-gejala yang jelas. Dan bila dah timbul, bila buat pemeriksaan doktor, buat ujian darah, baru doktor mengesahkan kita kena kecil manis ke, darah tinggi ke, sakit jantung koronari, sumbatan pembuluh jantung, ataupun kalau sakit batu empedu, kita tahu sakit teruk kan, teruk sakit kan, sakit batu empedu, berguling lah sakit dia kan. Itu maknanya batu empedu dah banyak lah, kalau sikit-sikit tak lagi kan. So kenapa je boleh jadi berlaku begitu, padahal kita selalu duk sebut benda-benda ni semua kan, lemak sayuran, margarine shortening, trans fat, makanan bergoreng, minyak masak RBD, bijirin yang bukan organik yang tinggi sisa, glyphosate, racun pertanian dipanggil Roundup glyphosate, ataupun orang panggil Roundup Ready Crops, Roundup Ready Wheat, Roundup Ready Oats, Roundup Ready Corn, jagung, Roundup Ready Soya, macam-macam. Kenapa setengah orang sihat je dah umur 60 tak ada pun kecemasan darah tinggi? Itu isu dia. Jadi kita nak bandingkan orang yang kena sakit bila terdedah kepada benda yang tak elok tu dengan orang yang tak timbul gejala dan tak ada sakit apa-apa. Itu masalah. Dia kena banding dalam diri kita. Kalau kita makan, jadi macam mana? Kalau kita tak makan, tengok seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, jadi macam mana? Itu satu kaedah. Dan banding dengan orang lain. Orang lain tu dia makan, okey, dia kata dia makan je. Saya makan roti canai, kek, tapi sebulan sekali. Betul tak? Dia bukan makan banyak pun, sikit. Sebulan sekali ke, seminggu sekali, bukan hari-hari. Yang kita ni kan, orang yang kena kecemasan darah tinggi ni, yang dia kata dia makan roti canai tu hari-hari, pagi petang gitu, sekeping, 2 keping, 3 keping, macam tu kan. So dari segi kuantiti, dari segi frekuensi, dari segi genetik, banyak faktor yang mempengaruhi lah nak jadi onset penyakit-penyakit kronik. Bila kita terdedah kepada punca-punca dia atau faktor-faktor risiko dia lah
Ni antara faktor risiko. Bagi saya ni punca utama glyphosate, lemak sayur dan minyak sayur yang diproses secara ekstrim. Begitu. Dan juga bahan-bahan kimia bahan kimia aditif dalam makanan. Begitu. So faktor genetik pun mainkan peranan. Mikrobiom usus, dia suka makan buah, sayur, makan ulam. Mungkin. Jadi kita kena dudukkan dia, study. Kalau dia cakap tu boleh jadi juga, tapi kita kena duduk tengok banyak mana sayur makan. Kita makan sayur sikit, kita makan ulam, alah, 1 helai 2 helai je. Dia makan banyak. Saya ada kawan saya umur 60 lebih ke 70, 60 lebih kot saya rasa. Orang Jawa. Dia boleh makan nasi dengan sayur je tanpa lauk. Dia nampak sayur tu, air liur dia meleleh keluar. Pucuk ubi masak gulai lemak kuning tu, itulah lauk dia. Dia boleh makan nasi banyak dengan pucuk ubi saja masak lemak cili padi. Kan? Itu makanan dia. Dia banyak makan sayur, nasi kurang tak apa. Sayur banyak penuh. Seperiuk masuk sayur tu, pucuk ubi, dia boleh seorang makan. Masya Allah. Kan? Jadi Alhamdulillah, dia bebas kecil manis darah tinggi. Tapi dia makan juga semua. Roti, biskut, apa semua yang orang lain makan, orang muda kan dia makan. Tapi Alhamdulillah, bebas kecil manis, darah tinggi. Kan? Tak ada kolesterol. Sihat. Boleh buat kerja, boleh buat khidmat, boleh macam-macam buat, lebih kuat daripada orang muda. Padahal dia makan je benda-benda yang kita sebut sebagai punca penyakit kan. So kita kena tengok bab-bab tu juga kan. Sebab isu pemakanan ni dia luas luas, sangat luas. Bukan sebab tak makan ni, sebab pantang ni, sebab saya amal diet ni, sebab saya makan suplemen ni, sebab saya ambil produk ni, sebab saya amal herba ni, sebab saya makan makanan berfungsi ni sahaja yang menjadikan saya begini, sehat, tak ada penyakit, kuat, awet muda, kulit cantik, macam-macam lah. Isu pemakanan dari segi pandangan seorang ahli pemakanan, nutritionist, dia menyeluruh kan, begitu. Bukan ambil satu-satu jenis makanan, tak. Bukan bergantung kepada satu faktor, 2 faktor, 3 faktor, tak. Dia banyak faktor risiko, faktor yang positif, faktor negatif. Bila dicampur, dia jadi net dia positif ke negatif. Bergantung kepada dos pula. Banyak mana kita makan kan. Lepas tu mikrobiom juga. Entah-entah dia makan, dia suka makan bali ke, dia suka makan buah naga, itu semua prebiotics, semua prebiotics kan. Kan. So kita kena kajilah orang yang sihat, walaupun dia amal makanan yang tak sihat, tapi dia masih sihat. Kena duduk sama dia, analisa kan. Mungkin dia ada exercise, dia happy, dia tak stres, tidur awal, gaya hidup yang sihat kan. Macam-macam lah. Buat grounding hari-hari, jalan atas rumput, jalan tepi pantai, pasir, mandi di jeram, jalan atas batu sungai, macam-macam. So macam-macam kaedah untuk sihat, untuk bantu kesihatan, untuk boost fungsi sel, sistem imun, hormonal balance, keseimbangan hormon kan, komunikasi sel kan, macam-macam Kalau kita tengok maklumat tentang kesihatan ni, banyak sangat benda input yang boleh menyebabkan kita sihat. Improve kesihatan kita dan juga membantu merawat penyakit, reverse penyakit-penyakit kronik, macam-macam. So ini satu isu yang tak berkesudahan, macam infinity lah, Masya Allah. Tu dia kan, Masya Allah. Jadi tak limit, tak rigid sebenarnya tak rigid, tak limit, tak ada had, infinity tentang kesihatan, tentang pemakanan, cara merawat kan, kaedah rawatan, perubatan, semua ada macam-macam cara, Masya Allah. Cuma adalah yang lebih signifikan, yang kurang signifikan, tapi kalau tepat dengan dia, signifikan, itulah ubat dia. Walaupun orang lain tak berkesan, dia berkesan, mungkin tepat untuk dia, sebab badan dia masalah yang tepat dengan penawar tu. Wallahualam.